ada satu kalimah kuman. Kuman. Sangat bahaya. Kuman. Apa itu kuman? Kuman. Kuman. Tahu kuman? Virus. Tangan kita penuh dengan kuman, nak makan kena basuh. Kuman. 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 Tapi di belakang K tu apa dia? Begini. Kuman ni kalau ada, habis kita duduk sembang lepik iman ni semua jahanam. Sunnah pun jahanam. Kita sembang, dia perkenai K kat kita. Kita duduk baca hadis, dia perkenai K. Dia kata kitab tu, kitab ni. Habis. Kita duduk baca hadis Bukhari, dia kata apa? Kitab tu, kitab ni. Kita baca lagi hadis, dia perkenai yang kedua, you. Ustaz tu, ustaz ni. Dia perkenai dah. Nombor 2. Kita cakap lagi hadis, dia perkenai M kat kita. Majoriti tak buat lagu tu pun. Orang ramai tak buat lagu tu pun. Tak buat lagu tu. Kita baca lagi hadis, dia perkenai A pula kat kita. Dia kata dah adat kita. Lepas tu dia perkenai N kat kita. Kita baca hadis lagi, dia perkenai N kat kita. Dia kata niat kita baik apa. 5 perkara ni tercipta dalam kuman. Kena kuman ni, hang tak boleh mengaji apa pun dah. Tak boleh buat apa dah. Kuman. Sangat bahaya. Tapi jangan habaq ke orang nah. Jangan habaq ke orang. Ini rahsia di sini saja. Hang kena kuman ni, habis. Hang bagi tahulah kat dia hadis ni rawahul Bukhari ke Muslim. Dia kata kitab tu kata lagu lain. Dak, ni hadis Bukhari. Dia kata ustaz tu kata lagu lain. Kita kata pak cik hadis Bukhari. Dia kata majoriti buat lagu lain. Pak cik ni hadis Bukhari, nak buat gimana dah adat kita mati dah buat kenuri. Dia buat, pak cik hadis kata lagu ni, tak apalah belain pun niat kita bagus apa. Bila dia boleh dapat kesedaran? Di mana duk kuman ni? Dalam hati perut lah. Bukan di baju. Pakai kantor lagu tu pun tak nampak. Yang boleh buang kuman ni satu saja, pengajian akidah Islam.